Assalamualaikum. Mana kela ni musim panas musim panas terik saya nak tunjuk inilah cara saya buat lah. Saya nak kurangkan panas rumah kita tu nak kurangkan panas. Jadi sahabat nampak atas ni. Atas tu dia sinar-sinar tu deh. Sinar-sinar tu dia orang panggil aluminium bubble foil deh. Tu. Saya pasal seputar rumah saya deh. Dia dapat ni lah mengurangkan panas. Dalam 20%, 30%. Ni benda dia ni. Dia macam ni deh. Dia dua lapis deh. Dia aluminium bubble foil. Kiri kanan ni aluminium. Belah tali tu dia macam bubble plastik deh. Dia dapat mengurangkan panas lah. Benda ni bila kita nak pasal tu seeloknya bila pasal lah sebelum pasal atap sebelum pasal atap kita bubuh dia bawah punya beton lah. Kalau kayu dia panggil jeria deh. Jeria. Sebelum pasal beton tu lepas tu letak dia. Lepas tu baru letak beton. Lepas tu barulah letak atap ke zinc ke. Kalau saya macam saya ni guna atap keting deh. Atap bata tu. Lagi kurang lah panas. Kalau atap zinc pun boleh. Macam ni saya guna zinc. Awning ni saya guna zinc tapi zinc tebal lah. Bila tengah hari kat boleh duduk lah sini ni. Tak panas. Ni tak ada gotu ni. Tak ada apa ni. Silin lagi ni. Luar ni saya tak silin lagi. Tapi kurang tak panas mana dah. Kalau ada silin lagi sejuk deh. Sekian, terima kasih info.